Okey, jom kita mulakan sesi penerangan kita hari ini. Kita nak tengok lebih dekat profil yang cukup dinamik untuk SK Sungai Seluang. Ini bukan calang-calang sekolah ya, ia sebuah sekolah rendah yang sangat berpandangan jauh di lunas Kedah. Kalau ada rasa ini cuma sekolah biasa, well, bersedia untuk ubah persepsi itu sepenuhnya. Kita akan tengok macam mana mereka ni beroperasi ibarat sebuah entiti korporat yang berprestasi tinggi. Sekarang, cuba perhatikan betul-betul lencana 3D mereka ni. Memang sangat menonjol kan? Ia serta-merta memberi satu vibe identiti yang premium dan penuh wibawa. Maksud saya, lencana ni bukan sekadar untuk ditampal pada baju sekolah je. Ia hantar satu mesej yang sangat jelas. Ini bukanlah sekolah biasa-biasa. Ini adalah medan latihan rasmi untuk melahirkan pemimpin masa depan. Teguh, kemas dan sentiasa sedia. Memang tepat dengan moto yang tertera di situ. Jadi, untuk faham apa yang buatkan sekolah ni hebat, kita akan telusuri 5 perkara ni. Identity dan vision, kepemimpinan, ekosistem operasi, matriks pencapaian dan pastinya semangat SKSS Warriors. Okey, kita masuk bahagian pertama, identiti dan visi sekolah yang menjadi asas kepada segala kecemerlangan mereka. Kalau kita tengok visi utama mereka, ia berbunyi pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Nampak macam ringkas kan? Tapi sebenarnya maknanya sangat mendalam. Visi ni disokong penuh oleh misi mereka untuk sentiasa melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti. Kenapa? Sebab mereka nak bangunkan potensi individu. Mereka tak pukul rata semua murid tu sama. Sebaliknya, mereka fokus untuk cungkil potensi setiap seorang demi mencapai aspirasi negara. Dan kalau anda tertanya-tanya macam mana mereka nak capai semua tu? Inilah enjin utama dia. Program Transformasi Sekolah 2025 atau TS25. Program ni membuktikan komitmen mereka yang bukan main-main untuk terapkan amalan terbaik. Bukan saja dari segi pengurusan dan kepimpinan, tapi juga dalam pedagogi atau cara pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Semuanya disusun cantik selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan. Seterusnya, bahagian kedua. Kita nak kenali barisan kepimpinan dan kekuatan warga sekolah ini. Ibarat komander dan tenteranya. Visi yang mantap takkan ke mana tanpa komander yang hebat, betul tak? Di sini kita nampak barisan kepimpinan tertinggi yang mengemudi organisasi ini. Diterajui oleh Guru Besar Puan Nuriza binti Encik Yahya. Beliau tak keseorangan tapi disokong rapat oleh 3 penolong kanan yang berkaliber. Encik Adnan untuk pentadbiran, Encik Ismadi menguruskan hal ehwal murid dan Encik Muhammad Nozi memacu kurikulum. Bila wujud struktur yang jelas macam ni, barulah sekolah boleh jalan pada tahap kecekapan yang maksimal. Bayangkan ya, cuba tengok nombor ni, 1030. Ini bukan sikit tau. Ini adalah jumlah keseluruhan murid mereka bermula dari adik-adik prasekolah sampailah ke abang dan kakak di tahun 6. Nak menguruskan lebih 1000 pelajar setiap hari ni memang bukan kerja mudah. Ia perlukan tahap logistik dan koordinasi yang sangat tinggi. Jadi, macam mana mereka uruskan? Mereka ada barisan 70 orang guru yang sangat berdedikasi. Dan bukan cikgu-cikgu je, mereka juga dibantu secara taktikal oleh 6 orang anggota kumpulan pelaksana atau AKP. Kekuatan sumber manusia sebeginilah yang jadi aset paling berharga mereka demi memastikan kualiti pendidikan tidak pernah terkompromi langsung. Semua tenaga kerja yang hebat ni berpusat secara strategik di lunas Kedah. Dan SK Sungai Seluang ni pula bukan berstatus biasa-biasa ya. Dia adalah sekolah kebangsaan Grade A. Dengan sistem operasi 2 sesi iaitu pagi dan petang, sekolah ni sentiasa hidup dan rancak sepanjang hari. Maksudnya, fasiliti sekolah betul-betul dioptimumkan sepenuhnya untuk sesi pembelajaran. Okey, mari kita beralih ke bahagian ketiga pula, ekosistem operasi dan infrastruktur mereka. Tempat mereka berlatih dan berkembang. Ini yang menarik. Anda boleh nampak macam mana ekosistem mereka beroperasi dengan sangat menyeluruh dan lancar. Ada kemudahan di tiga pusat dan sebagai sekolah harian tanpa asrama, sistem pengurusan kehadiran mereka memang berkelas tersendiri. Sasaran KPI mereka cukup berani, nak capai 100% kehadiran pelajar. Benda ni jelas tunjukkan betapa seriusnya mereka dalam mendisiplinkan pelajar. Mari kita tengok bahagian keempat, matriks pencapaian Bitara. Kemenangan-kemenangan yang berjaya dibuktikan.
Apabila usaha gigih membuahkan hasil, wujudlah apa yang mereka panggil sebagai matriks pencapaian Bitara. Matriks ni bukan sekadar sembang kosong. Ia disokong oleh data empirikal yang nyata. Mereka buktikan komitmen pembangunan holistik melalui dua teras utama. Minda cerdas untuk pencapaian akademik dan fizikal tangkas untuk kehebatan sukan dan co-curricular. Tengok keseimbangan dia. Memang cantik sangat. Untuk minda cerdas, mereka capai kadar kemasukan 18.2% pelajar berprestasi tinggi ke asrama penuh elit seperti SPP dan MRSM. Memang gempak. Dan kejayaan akademik ini diseimbangkan pula dengan fizikal tangkas, di mana 25% pelajar cemerlang mewakili daerah, siap ada dominasi besar dalam sukan bowling dengan sepak takraw lagi. Betul-betul cerdas di dalam kelas, tangkas di gelanggang. Akhir sekali, kita masuk bahagian kelima, semangat SKSS Warriors, laungan semangat yang satukan mereka semua. Mereka panggil diri mereka sebagai SKSS Warriors. Bunyi pun dah bersemangat kan? Ini adalah satu jenama identiti yang sangat berani dan ikonik. Perkataan Warriors tu seolah-olah bertindak sebagai satu peringatan berterusan untuk mereka setiap hari tentang misi ulung, memacu transformasi kemenjadian murid. Bila guru-guru dan murid-murid langkah je masuk ke sekolah ni, terus mereka bawa mentaliti seorang pejuang yang pantang menyerah. Jadi, kita dah pun tengok buktinya secara terang-terangan. Data pun jelas tunjuk mereka ada asas falsafah yang kukuh, barisan pemimpin yang tangkas, fasiliti yang siap sedia untuk masa depan dan rekod kemenangan yang memang tak boleh disangkal. Dengan segala kecemerlangan korporat dan akademik yang dah dibina ni, soalan terakhir saya untuk anda semua yang sedang menonton, adakah anda dah bersedia untuk memacu transformasi bersama-sama dengan SKSS Warriors? Fikirkan, macam mana agaknya impak besar yang kita boleh cipta kalau kita semua sama-sama menyokong visi yang sehebat ini.